Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada Husky 300. Okey, customer saya ni daripada Shah Alam datang ke tempat saya Kampung Melayu Subang untuk buat pemasangan horn. Okey, so horn ni customer ni bawa sendiri, brand ni lah. Okey, so yang ni nipis, boleh lah. Ada satu brand yang macam viral tu dia besar tu, bila besar dia susah nak pasang. Tapi untuk Husky 300 ni boleh ni. So nanti kita tengok selepas siap pemasangan. Okey, untuk macam horn, customer bawa barang saja. Okey, untuk dia punya wiring harness dia semua tu saya akan sediakan lah. Harga yang saya harga yang saya bagi tu termasuk sekali pemasangan dan harness dia. Okey. So kebiasaannya customer dia akan bawa macam relay satu tu. Okey, yang tu saya tak pakai. Tu pendek sangat. Lepas tu nak sambung wire tu ambil masa dia makan jam. Okey. So nanti kita tengok selepas siap pemasangan. Horn Bosch ni pasang dekat Husky 300 ni. Okay. Okay, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang horn padu tadi, horn Bosch dekat Husky 300 ni. Okay, so saya tunjukkan sikit dia punya bunyi. Okay, so macam biasa lah pemasangan dengan saya, tak ada potong wire, tak ada curi current. Okay, so dalam ni saya nak ingatkan yang mana nak buat pemasangan dengan saya, boleh booking slot pemasangan dengan saya. Okay, saya tak nak customer bertindih dengan customer lain. Saya tak nak customer tunggu saya buat kerja untuk motor yang lain. Kecuali kalau customer tu datang setengah jam ke sejam awal, tu tak kisah dia nak tengok. Itu paling penting lah saya nak bagi tahu. Kita bukan, senang cerita saya tak hamak sangat lah nak scam dia orang. Okay. Okay, so saya tunjukkan sikit. Kita dah on motor. Okay, kita dengar bunyi dia Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, so itu saja. Okay, sebelah ni ada kenduri. Jadi saya tak nak bunyi lama sangat. Okay, so itu bunyi dia. Jadi pemasangan dengan saya, walaupun customer bawa barang sendiri, kalau kata tak hidup ke apa, boleh datang dengan saya. InsyaAllah saya ada waranti saya lah. Okay, kita akan tengok balik apa masalah. Bukan nak kata saya bagus ke apa. Mungkin ada wire tercabut ke. Okay, kita tak tahu. Okay, so itu saja. Jadi kepada anda di sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori berkaitan elektrikal, boleh terus kontak saya dekat nombor itu. Okay, ciao.